Pembuatan bateri dekat handphone kita sudah kilang tentukan. Jadi tak payahlah nak tukar-tukar orang kilang buat. Pada yang komen ni, Mr. L lah nama dia. Okey lah. Untuk korang yang mana nak kekalkan original tu, pakailah bateri yang original. Tak ada masalah pun. Tapi untuk korang, kita jual bateri iPhone high capacity ni dengan harga lagi murah daripada ori. Sebab kita faham ada yang nak jimat, ada yang nak jimat, nak saving, nak save duit korang kan. Kita jual lah bateri yang OEM ni. Bateri iPhone high capacity ni pun tak ada kacau apa-apa performance dekat phone korang, tak ada kacau data phone korang. Boleh je pakai macam biasa. Dan bateri iPhone high capacity ni, kelebihan dia, bateri dapat tahan lebih lama, kapasiti mah dia lebih besar. Cuma beza dia dengan ori, yang ini dia akan keluar use. Untuk iPhone 12 ke atas, korang boleh diagnose akan keluar use. Tak ada keluar verified, tak ada keluar now. Untuk yang ori dia akan keluar GAP lah, tak silap saya. Untuk bateri iPhone capacity ni, bateri health ada untuk semua model, korang just PMP je. Jangan risau kalau ada apa-apa isu, lepas korang pasang, korang contact je kita balik. Sebab apa? Anand Komputer bagi korang 3 bulan warranty guys. Ada apa-apa isu, contact je kita akan selesaikan masalah dekat phone korang tu. Kita akan ganti bateri yang baru guys. Okey, bateri iPhone high capacity ni pun dah terjual sebanyak 3,300 unit lebih dah guys. Dah dapat banyak review yang dah puas hati. So, untuk korang yang mana ada masalah bateri cepat habis, nak kena charge phone 4, 5, 6 kali, korang nak jimat, nak pasang sendiri, korang boleh grab bateri iPhone high capacity ni dekat beg kuning. So, korang tunggu apa lagi? Ada free shipping, ada diskaun, korang terus check out. Okey, ciao.